Namaste. Saya Dr. Anuradha Panda, pakar sakit puan kanan di Hospital Apollo Jubilee Hills. Saya juga melakukan pembedahan laparoskopi dan pembedahan robotik. Hari ini kita akan membincangkan tentang pembedahan robotik dalam kes histerektomi yang sukar. Seperti yang anda semua tahu, robot membantu doktor melakukan pembedahan dengan lebih tepat. Jadi dalam pembedahan robotik, doktor yang melakukan pembedahan menggunakan antara muka robotik ataupun antara muka komputer dan pergerakan tangan doktor akan dipindahkan kepada pesakit melalui lengan robotik. Sekarang, apakah itu histerektomi yang sukar? Jadi jika anda mempunyai rahim yang sangat besar dengan banyak fibroid yang memenuhi seluruh pelvis atau anda pernah menjalani banyak pembedahan sebelum ini seperti banyak pembedahan caesarean, banyak laparotomi atau seseorang itu sangat obes dengan BMI yang sangat tinggi. Dalam setengah situasi, pesakit mungkin mengalami anemia atau lemah dan kita tidak mahu dia kehilangan lebih banyak darah. Dengan cara ini, malah kehilangan darah juga akan menjadi kurang. Atau dalam kes endometriosis, pada pesakit endometriosis yang memerlukan histerektomi, di mana akan terdapat banyak lekatan. Jadi dalam kes-kes ini, robotik akan mengatasi laparoskopi. Kerana dalam sistem robotik, apa yang berlaku? Lengan robotik, instrumen-instrumennya mempunyai pergerakan 360 darjah. Tadi tu instrumen boleh mencapai jauh ke dalam pelvis dan pembedahan boleh dilakukan dengan sangat teliti. Dan penglihatan juga membantu menjalankan pembedahan dengan lebih baik. Jadi dalam semua keadaan ini, pesakit sentiasa boleh mendapat manfaat daripada pembedahan robotik, di mana kehilangan darah adalah kurang, kesakitan juga kurang dan tempoh tinggal di hospital lebih singkat. Dan mobiliti juga jauh lebih rendah apabila melibatkan pesakit yang mempunyai banyak lekatan, obes atau mereka mempunyai komorbiditi lain. Terima kasih.